Biasanya, beli emas dekat kedai, kita kena bayar langsam ataupun bayaran penuh. Tapi dekat Public Gold, kita ada pilihan untuk bayar secara angsuran. Cara bayar pertama adalah melalui EPP ataupun Easy Payment Purchase. Dan cara kedua adalah melalui Account Gap ataupun Gold Action Program. Contohnya, gold bar dekat tangan Fiza ni nilai dia sekitar RM58,000. Jika kita pilih EPP, kita boleh pilih tempoh bayaran sama ada kita nak buat 6 bulan ataupun 10 bulan. Kita akan lock harga pada tarikh hari ini dan bila harga naik ataupun harga turun, kita tetap bayar pada harga yang sama secara bulanan ikut pada jadual. Cara ni wajib kena bayar setiap bulan sehinggalah bayaran itu selesai. Dah habis bayar, 100 gram ni kita boleh ambil dekat mana-mana syarikat Public Gold melalui appointment. Cara kedua pula adalah melalui akaun emas Gap ataupun Gold Action Program. Dengan Gap, kita boleh menabung ikut pada bajet bulanan yang sangat-sangat fleksibel. Kita boleh menabung sehingga dah capai 100 gram dan bila dah cukup 100 gram, kita boleh terus keluarkan emas ni daripada akaun. Bezanya, Gap ni tak perlukan komitmen yang tetap. Kita bebas menabung ikut pada bajet setiap bulan ataupun setiap minggu. Tak kisahlah kita nak beli emas secara EPP ataupun Gap, semuanya mudah dengan Public Gold. Yang penting, pilih kaedah yang sesuai dengan bajet poket masing-masing. So, bagi mereka yang ingin melakukan simpanan emas bersama Public Gold, boleh isi borang saya dekat bawah tu untuk bisa bantu tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.